Okey. Kita test suap pandan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Faizal dalam rancangan DKK, Dapur Kecil Kami. Hari ini kita nak masak nasi lemak versi DKK, iaitu makanan yang tidak asing dalam masyarakat Malaysia. Alright, apa ramuannya, apa resepinya? Tunggu. Tapi sebelum tu jangan lupa komen, like, subscribe and share. Alright, zaz. DKK Channel. Okey, untuk masak nasi lemak, kita sediakan dalam 4 cawan beras yang telah saya basuh dan cuci bersih. Okey, kita perlukan beras yang telah saya basuh, ya. Kita perlukan santan. Buat masa ni saya tak beli pakai yang santan kelapa parut. Saya pakai santan kotak segera saja. Okey, kita perlukan sedikit garam dalam 2 sudu teh garam, bagi untuk rasa masin sedikit pada nasi tu. Dan kita menggunakan sedikit gula dalam 1 sudu teh sukatan dia. Okey, kita juga menggunakan air, daun pandan yang telah saya cuci dan simpul, dan beberapa ulas bawang putih, 1 labu bawang besar, halia dalam lingkungan 2,5 inci, dan 2 batang serai. Inilah bahan-bahan yang untuk kita masak nasi. Okey, untuk buat sambal nasi lemak versi saya, kita perlukan dalam 2 genggam cili kering yang telah saya potong dan rebus, buang bijinya. Kita menggunakan gula Melaka, ikut cita rasa tuan-tuan. Kalau mau manis boleh tambah. Sedikit serbuk perasa. Kita menggunakan garam dalam 2-3 sudu teh, ikut pada rasa. Kalau kurang masin kita boleh tambah. Saya menggunakan kerisik. Kerisik ni terpulang. Ada orang nak pakai boleh pakai, tak nak pakai pun tak apa. Tapi boleh digantikan dengan juga tahi minyak ataupun gunakan santan. Saya juga menggunakan daun pandan untuk buat sambal tumis. Okey, 1 labu yang akan di blender bersama lada, dan 1 labu akan saya mayang dia. Alright. Dan kita menggunakan juga bawang putih dalam 5 ulas bawang putih untuk kita blender bersama dengan cili kering. Dan tak lupa juga sotong kembang yang akan dicampur untuk bagi rasa sambal tumis kita bertambah naik ataupun bertambah selera. Makan nasi lemak tak lengkap tanpa ikan bilis yang digoreng. Tapi ni saya belum goreng. Untuk rangup ikan bilis, kita rendam seketika di dalam air panas untuk bagi dia punya rasa kemasinan apa semua hilang sedikit, dan bagi dia rasa lembut, dan kita boleh goreng dia sehingga garing. InsyaAllah ikan bilis itu akan jadi garing dan rangup. Kita menggunakan telur yang telah saya rebus. Saya menggunakan timun daripada timun Jepun yang lebih rangup, dan kacang yang akan kita goreng, kacang tanah. Okey, sekarang cara kita nak masak nasi. Masukkan 2 batang serai yang telah saya titik. Kita masukkan juga halia yang telah saya manyang ataupun potong memanjang. Masukkan 1 labu bawang merah, bawang besar, okey, yang telah saya manyang juga, bersama dengan bawang putih yang telah kita mayang juga, daun pandan. Jangan lupa, ini bahan yang paling utama adalah daun pandan. Okey, kita masukkan dalam 2 sudu teh garam ataupun secukup rasa. Kalau kurang masin kita tambah, dan 1 sudu gula.
untuk naikkan rasa lemak santan tu. Kita juga meletakkan santan segera. Macam saya pakai santan segera. Kita curahkan santan. Okey. Kita letak sikit air. Kemudian bolehlah kita letak air dan sukat, biar lebihkan sikit daripada sukatan biasa sebab saya tak pakai beras basmati. Kita tambahkan lagi santan bagi pekat ikat marvelous. Okey, sebelum kita nak buat sambal tumis, sebab kita pakai sotong kembang, saya suka sangai dia seketika bagi air sotong ni keluar sedikit. Supaya nanti bila kita dah masak dia jadikan sambal, dia tak berapa liat. Okey, kita sangai saja dia bagi keluarkan air. Okey, bekas kuali tadi tu tak payah basuh, seriously tak payah, kita curah saja minyak sebab kita nak akan buat sambal. Jadi macam bekas-bekas sotong tu apa semua dia akan sebati dalam minyak kita. Okey, kita dah pastikan minyak kita panas. Bolehlah kita goreng kita punya ikan bilis. Nampak je tu naik bubur. Okey, minyak yang kita goreng ikan bilis tadi kita jangan berganti ataupun jangan buang. Kita terus saja masak kita punya sambal. Dia masih panas tu. Okey, masukkan kita punya bawang besar yang kita hiris ataupun mayang. Okey, bagi dia layu seketika. Okey, bila bau bawang besar tu dah naik, bolehlah kita letakkan kita punya sambal yang di blender. Cili kering, bawang besar 1 labu, dalam 5 ulas bawang putih. Kita blender sampai halus ya. Alright, kita masak dia dan tidak lupa juga kita letakkan daun pandan. Okey, anggaran dalam 10 minit tu dia belum pecah minyak lagi tuan-tuan. Tapi kita dah boleh letak dulu gula Melaka. Macam saya pakai 3 biji, lebih manis sikit dan warna dia pun lawa. Kalau pakai gula Melaka ni dia nampak lebih hitam sikit. Biarkan gula ni cair bersama lada. Dia ada cair sampai lada ni garing macam minyak, barulah kita letak bahan yang lain. Okey, sekarang sambal kita dah mula pecah minyak. Nampak minyak dah mula naik. Tadi saya lupa nak beritahu, kita akan letak sedikit air asam. Ini terserah kepada penonton. Antara nak masam boleh lebih, tapi kalau saya sambal nasi lemak saya tak berapa suka masam, biar manis sedikit. Boleh juga pakai asam keping, tapi saya pakai asam asam paket yang biasa tu. Okey, bila dah pecah minyak kita masukkan air asam. Tidak lupa juga kita masukkan kerisik. Kerisik ni dalam 2 sudu makan. Okey, bagi rasa kesedapan sambal tu, rasa lemak sedikit. Boleh juga pakai taik minyak kelapa tu. Okey, boleh juga pakai santan, tapi jangan banyak santan. Lepas tu kita letakkan dalam 1 sudu garam, sedikit serbuk perasa, dan kita gaul lagi. Okey, tunggu sedikit lagi bagi dia agak-agak kering, baru kita masukkan sotong. Sotong tu kita masukkan tak lama sebab kita dah sangai. Okey, sambal kita dah kali kedua naik minyak. Tandanya dia dah betul-betul masak lada ni. Jadi bolehlah kita letakkan kita punya sotong sangai. Kita masukkan
soto sangai ni kenapa orang kata, kenapa letak sikit sangat? Kenapa tak letak banyak? Saya bukan buat sambal sotong. Saya buat sambal nasi lemak. Sotong ni hanya buat rasa-rasa. Supaya menyedapkan lagi kita punya sambal. Dan kita tunggu sambal kita masak. Stay tune. Okey, kita punya nasi lemak sudah siap. Sambal apa semua kita sudah siap. Nasi pun sudah masak. Mulalah kita hiaskan dia. Okey, kenapa pakai tutup? Paling senang, kacang kita dah goreng, kita letak dalam balam. Saya pakai tutup je, senang. Okey, cara hias dia pula. Kita letaklah telur sebiji. Okey. Lepas tu taburlah sedikit kita punya bilis. Alright. Bolehlah letak kita punya timun. Dan curahkan kita punya sambal di atas nasi. Nampak ya tuan-tuan, telur ni kita dirikan. Alright. Inilah nasi lemak bujang di KK. Alright. Selamat mencuba. Zas. Assalamualaikum.